Assalamualaikum. Salam reformasi. Salam madani. Okey, sudah lama Arman Kebenaran tidak siaran di dalam YouTube, tuan-puan. Okey, insyaAllah kita akan mulakan semula. So, hari ni saya pendek je. Video saya mungkin tak melebihi 15 minit saja hari ini, tapi ini adalah isu khas yang mana sejak beberapa hari ini kan telah tersebar video tentang PMX yang dikatakan membangangkan anggota tentera. Ini ada satu fitnah yang sangat bagi saya sangat menjengkelkan lah. Sebenarnya video itu diambil sekerat-sekerat, kemudian telah disebarkan, sedangkan sebenarnya ada penafian dan ada yang mereka yang telah hadir, para pesara veteran yang telah hadir pada majlis program tersebut telah tampil ke hadapan dan menceritakan hal sebenar. Dan dalam video ini juga saya akan lampirkan juga video penuh ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, saya ucapkan terima kasih kepada Major Razali dan juga Asrat Malaysia, tim Asrat Malaysia atas sumbangan video mereka kepada saya. So, insyaAllah tuan-tuan, jom kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar veteran-veteran? Anggota tentera sekalian. Bila PMX kata kita bangang kan, semua orang marah, semua orang melenting. Saya ada di situ. Pada masa cakap tu saya ada. Ramai yang ada, veteran-veteran tentera, Major Colonel, Lieutenant Colonel, Randi Kulop saya. Semua ada. Kenapa dia kata bangang masa tu? Sebab dia kata kita masih menyokong Barisan Nasional walaupun kita tak dapat apa-apa pun. Kita sebagai veteran tak dapat apa-apa. Tapi bila fikir-fikir balik kan, kita nak marah pasal apa? Serapan pagi kita dalam tentera, bangang bodoh ni serapan pagi kita. Okey, kita lupakan. Saya nak terangkan satu perkara. Kita ramai yang perjuangkan pelarasan pencen kita. Saya, Major Mio, Rani Kulop, Dr. Rafiq, Komander Rafiq, Major Mio, Dr. Mawar, ramai perjuangkan, ramailah ahli-ahli perjuangkan serata seluruh Malaysia. Tapi bila kita menang di mahkamah, apa kita dapat? Siapa cabar kita? Orang Barisan Nasional, Menhan. Sebab dia tak nak bayar. Alasan dia kita sama dengan kaki tangan kerajaan. Nanti katakan kerajaan apa semua. PTL, PTD, PTU semua tak nak bantu kita. Sebab apa? Mereka bersekongkol. Saya nak cerita satu perkara, nak terang kepada veteran-veteran dan angkatan tentera, terutama LLP. Saya nak ulang, LLPATM. Kena ingat tu, lain-lain pangkat. Kita semasa dalam tentera, kita berkhidmat sepanjang 21 tahun. Kalau kita berkhidmat 20 tahun, 22 pun tak apa. Tapi potongan gaji kita selama 21 tahun, 10% dipotong dan disimpan di lembaga angkatan tentera. Simpan kat lembaga tau, lembaga tabung angkatan tentera. Bila kita berhenti, tamat perkhidmatan, duit tu semuanya dipulangkan pada kita. Duit tabung kita yang 10% tadi dipulangkan kita puluhan ribu, 80,000 ke, 70,000 ke, 90,000 ke, 100,000, tak kisah. Dan 15% duit kita, saya ulang, duit kita dihantar pada KUAP, Kumpulan Wang Pesara Angkatan Tentera. So, maaf, Kumpulan Wang Pesara. Kita ingat, kita 21 tahun kena potong gaji. Simpan lembaga tabung angkatan tentera. Berhenti, duit kita dipulangkan, 15% masuk Kumpulan Wang Pesara. Duit kita tu, duit kita. Saya ulang, duit kita. Yang kita tuntut tu. Pandang ke hadapan, kiri dan kanan, depan dan belakang. Pegawai tentera ada masuk lembaga tabung angkatan tentera? Tak ada. 1 sen pun dia orang tak carum. Cikgu ke, kaki tangan kerajaan ke, apa ke, dia tidak ada tabung. Dia tidak ada potongan masuk saya, dia tidak ada potongan gaji setiap bulan. Tapi kita dipotong, dia orang tak ada potong. Bila berhenti, dia dapat gratuity berpuluh-puluh ribu. Dia tak ada duit, dia tak ada nak potong masuk KUAP. Tak ada. Tak ada. Kerajaan dia bagi. Dia tak ada. Kita Itu sama dengan kita yang awam yang Menhan kata PTL, TPTD itu buat semua.
Sebab dia apa? Sebab dia menguasai lembaga tabung angkatan tentera. Kita tak boleh nak tanya pun duit kita. Kita tak boleh persoal ke mana. Dia orang bukan pencarum pun, tapi kita ditipu-tipu. Kita minta naik pencen, pelarasan pencen, macam-macam jawabnya. Duit kita berjuta-juta dalam kuap tu, bilion dah sekarang ni. Kita masih akur dengan pemerintahan hari ni, masih ikut BN tu yang membodoh-bodohkan kita, yang mempergunakan Panglima Angkatan Tentera. Duit kita di lembaga tabung, siapa boleh tanya? Siapa boleh tanya? Saya nak tanya, setakat LLP dia Nabi tanya. Yang duduk sana, Menteri Pertahanan, Panglima Angkatan Tentera, Timbalan TPTU, TPTD, TPTL, PTD. Kita nak tanya dia. Nak kena jeka boleh lah bang. Lalas dia orang bersekongkol. Dia bersekongkol, kita tak dapat pencen lah. Tapi kita masih menyokong dia. Kita diperbodoh-bodohkan duit kita ni. Tak percaya, tanya cikgu, tanya kagitangan kerajaan tanah pegawai tentera. Dia ada caruman di lembaga tabung. Ada potong ke setiap bulan gaji mereka ni? Tak ada. Kita ya askar ni yang kita kata kita berkorban apa semua. Ada orang peduli. Ada BN merintah 60 tahun ni peduli kita. Ada dia ambil kira tu kita, perkorbanan kita. Bukan kita yang berkorban bang. Anak bini kita berkorban. Tapi kita masih lagi akur. Sebab tu BML kata kita bangang. Kita masih ikut dia, kan? Fikir-fikirkan bang. Jumpa next session. Ada juga yang sokong orang. Dia barang dia tentera. Stop. Jangan komen, jangan maki. Kami tak nak jadi penyebar rantai dosa. Kami tak nak jadi wakaf dosa. Menteri ni patut dengar dan melayani. Tetapi nampaknya mereka tidak pandang berat isu ini. Saudara, ini bukan isu politik. Menang kalah pilihan raya, kerajaan bertukar, pimpinan bertukar. Itu satu soal. Tapi soal keadilan. Tak ada negara yang tak iktiraf sumbangan pasukan pertahanan dia. Sama ada tentera atau polis. Dan di sini saya tidak mahu mengatakan bahawa kerajaan, baik Barisan Nasional, Perikatan Nasional, tidak melayani sama sekali. Tapi dia tidak prihatin. Ini masalah dia. Kata macam tadi yang disebut tadi. Ya. Bayangkan orang yang bertempur lawan komunis. Ada kecederaan. Takkan nak kena merayu bertahun-tahun supaya diberikan layanan. Bagi saya tak masuk akal. Ini yang kita sebut di parlimen. Tak payah dia rayu. Orang itu terlibat dalam pertempuran dengan pasukan komunis. Dan masa itu, ya sekarang orang berkata lah, tak ada apa-apa kan. Tetapi masa itu hidup mati kita. Itu corak pemerintahan kita. Sama ada kita kalah dalam pertembungan dengan komunis ataupun tidak. Maknanya mempertahankan sistem demokrasi, hidup beragama seperti mana sekarang. Kadang-kadang orang-orang baru yang tidak ikuti sejarah itu dia ingat tak ada apa-apa. Sama juga macam di Indonesia. Pertarungan dengan masyarakat Indonesia, orang Islam dengan PKI, Parti Komunis Indonesia itu dianggap bahan sejarah. Dia tidak tahu bahawa perubahan itu akan merupakan perubahan sistem. Jadi kita paling tidak generasi sekarang ini hargai je lah. Kalau dia minta umpamanya 10,000 sebulan, yalah saya pun tak boleh bagi pengakuan, saya tak setuju. Tetapi kalau dia kata kecederaan, dia hidup dalam keadaan susah, di kursi roda, ya, hal-hal yang sedemikian, bagilah pertimbangan. Ya. Baik, baru-baru ini kalau Menteri Pertahanan, dia ketepikan je, tak macam bukan mendesak. Tolong tu sambil lewa. Seperti juga soal pencen, saya tahu sebab tentunya keluarga kita pun adalah tentera. Saya tahu. Ya. Dan saya tahu kalau pergi ke tempat mereka itu, dia punya mengeluh tu, tambah tentera lah. Saya tahu dia punya suara bukan kelar. Saya banding yang pengalaman saya, kena wambak. Nak kata ruang tidak ada, siapa yang tak tahu dalam tentera?
berapa puluh bilion yang disakau. Ya, bila terminta pencen tambah RM200, wang tak ada. Wang tak ada, macam mana kamu sakau habis? Tak payah jadi Laksmana. Di TUDM nak tahu. Tanya budak kampung. Kamu beli motosikal, harga berapa? RM6,000. Kamu dah bayar RM4,000. Motosikal tak nampak lagi. Ada ke? Tak ada orang kampung yang sebodoh itu. Dalam kerajaan, boleh lagi bayar 6 bilion, tak nampak menentang abu. Dan diperbodohkan rakyat begitu rupa. Saudara, sistem kita rosak. Sistem pertahanan kita itu tercabak. Kemungkinan tidak akan tambah keupayaan seandainya ada peperangan dan pertempuran. Tak boleh. Keselamatan negara tak boleh begitu rupa. Kalau hanya nak jaga terbolok beberapa orang. Jahanam pertahanan negara ini. Baik. Maka kalau kita buat tender betul-betul atau beli dengan harga kos, mana berbilion boleh diselamatkan. Boleh balik kepada tentera. Boleh balik kepada veteran. Jadi langkah pertama adalah hentikan rasuah dan penyelewengan. Sebab tu saya tak mau tolak ansur. Dan saya terima kasih kerana dalam keadilan, amanah, DAP, solid. Kalau tidak nak letak saya sebagai Perdana Menteri Tunggul, buat apa? Jadi, sudah tahu. Itu satu. Saya tak mau cerita panjang-panjang pasal rasuah, semua tahu dah. Keduanya, saya ingat juga pengalaman Menteri Kewangan. Saya cakap itu tak sembunyi. Saya tak boleh kata semua yang dituntut diterima. Tapi kita keubahnya tak boleh nafi hak orang yang berkhidmat dan tak menusabah pelarasan gaji itu ada dua kategori. Tak nak. Ini bagi saya, apa saya. Kalau pencen meja sekian, lama atau baru, sekian lah. Dalam pelarasan gaji semua begitu. Menteri zaman Tunku Abdul Rahman, pencennya sama dengan menteri zaman Mahathir, zaman Ismail Sabri. Tapi peserta dia naik. Tu pun ada juga sokong orang ni. Dia bangang dia tentera. Tapi yang ni dah lah, yang ni dah. Saya sebut, saya jumpa, bukan main. Jadi, ini bagi saya lah. Pahaman saya tentang perlembagaan. Pelarasan pencen di mana dia? Tak boleh. Contoh terbaik ahli parlimen. Ahli parlimen zaman Tengku sampai sekarang. Pencen ni sama. Okey tuan-puan, bagaimana? Okey, cukup setakat itu dahulu. Okey, apa-apa pun kita janganlah mudah terpedaya dengan dakwah dan fitnah yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ini tuan-puan, terutama mereka yang gilakan kuasa dan mahu mengambil kembali tangkuk kuasa agar mereka dapat meneruskan agenda menyakau mereka tuan-tuan. Kena ingat tuan-puan, sepanjang 3 tahun lebih Kerajaan Madani mentadbir Malaysia pelbagai insentif dan inisiatif dan juga pelaburan yang telah dibawa masuk sehinggakan ratusan bilion. Begitu juga kalau kita lihat di negeri-negeri di bawah Pakatan Harapan seperti Selangor dan Negeri Sembilan. Contohnya Negeri Sembilan sendiri mencatatkan surplus hampir bilion setiap tahun. Dan kita tengok nilai pelaburan di Negeri Sembilan sendiri mencatatkan angka 19.1 bilion pada tahun 2025 dan dengarnya baru setengah tahun baru-baru ini pun mencatatkan angka mencecah bilion ringgit. Jadi tuan-puan, jangan kongsi kalau tak pasti dan hati-hati ketika meneliti. Apa pun jumpa lagi di dalam video saya yang lain. InsyaAllah doakan kesihatan dan keselamatan dan kesejahteraan kita semua. Salam Madani, salam reformasi. Yang penting apa tuan-puan? Lawan tetap. Lawan. Assalamualaikum.